Mari kita tengok yang ini kereta Mazda CX-5 tahun 2016 2.0 yang GL spec punya model. Yang boleh tengok sini, dia punya cat memang original color kelabu. Sini ada sikit-sikit gesek lah, tapi ni memang tunjuk ni kereta free banjir, free accident, depan sarung. Okey, dengan lampu semua cantik. Okey. Lagi sini dia punya Sport Rim X owner dulu ada modified lah. Okey, 4-4 sudah modified. Kita tengok satu round body dia. Okay, engine, gearbox, suspension semua tak ada masalah lah. Nak datang test drive pun boleh. Kita tengok bonnet. Rang bonnet memang cukup besar. Nak letak barang, luggage semua boleh. Kita tengok dalam seat. Seat dia fully fabric seat lah. Semua cantik, tak ada calar. Lagi kita tengok depan sini. Okay, depan pun sama jugalah. Fully fabric seat, semua cantik. Tengah dulu ex-owner ada modified, sudah tukar Android player yang pakai touchscreen. Lagi ni kereta ada eco mode, sport mode. Okay, multi-function steering, auto cruise system semua ada. Meter, dashboard semua cantik lah. Aircon pun masih sejuk lagi. Okay guys, kereta ni sudah saya habis review. Sesiapa ada minat, cepat-cepat contact saya. Kita jumpa next video lagi. Bye-bye. Mari kita tengok yang ini kereta Mazda CX-5 tahun 2016 2.0 yang GL spec punya model. Yang boleh tengok sini, dia punya cat memang original color kelabu. Sini ada sikit-sikit gesek lah, tapi ni memang tunjuk ni kereta free banjir, free accident, depan sarung. Okey, dengan lampu semua cantik. Okey. Lagi sini dia punya Sport Rim X owner dulu ada modified lah. Okey, 4-4 sudah modified. Kita tengok satu round body dia. Okey, engine, gearbox, suspension semua tak ada masalah lah. Nak datang test drive pun boleh. Kita tengok bonnet. Rang bonnet memang cukup besar. Nak letak barang, luggage semua boleh. Kita tengok dalam seat. Seat dia fully fabric seat lah. Semua cantik, tak ada calar. Lagi kita tengok depan sini. Okay, depan pun sama jugalah. Fully fabric seat, semua cantik. Tengah dulu ex-owner ada modified, sudah tukar Android player yang pakai touchscreen. Lagi ni kereta ada eco mode, sport mode. Okay, multi-function steering, auto cruise system semua ada. Meter, dashboard semua cantik lah. Aircon pun masih sejuk lagi. Okay guys, kereta ni sudah saya habis review. Sesiapa ada minat, cepat-cepat contact saya. Kita jumpa next video lagi. Bye-bye. Mari kita tengok yang ini kereta Mazda CX-5 tahun 2016 2.0 yang GL spec punya model. Yang boleh tengok sini, dia punya cat memang original color kelabu. Sini ada sikit-sikit gesek lah, tapi ni memang tunjuk ni kereta free banjir, free accident, depan sarung. Okay, dengan lampu semua cantik. Okay. Lagi sini dia punya Sport Rim X owner dulu ada modified lah. Okay, 4-4 sudah modified. Kita tengok satu round body dia. Okay, engine, gearbox, suspension semua tak ada masalah lah. Nak datang test drive pun boleh. Kita tengok bonnet. Rang bonnet